Ambassador. 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 Oi. Kau buat apa ni? Aku nak praktis. Mana tahu kalau siapa nak ambil aku jadi duta ke, ambassador ke. Aku kena praktis lah. Ambassador. Ada ke promote macam tu? Aku tengok orang buat macam tu. Ambassador. Nah, ambil ni. Wow. Cuba. Aku nak tengok. Macam mana cara kau promote. Macam mana cara kau perkenalkan produk-produk tu. Tu contoh. Ambassador. 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 Benda kau ni. Bagi tahulah jenama dia. Amalaya Perfume Mary. Wanginya. Cuba senonoh sikit. Bagi tahulah ingredient dia apa kat dalam tu. Bagi tahu apa benda yang ada dekat dalam tu. Bahan-bahan dia apa. Baunya macam mana. Baru betul. Baru orang tahu, oh bau dia macam tu. Diorang nak bau? Suruhlah diorang beli sendiri. Kalau bagi tahu bahan dia pun, diorang boleh bau ke? Diorang tak boleh bau kan? Diorang tak boleh bau pun. Suruh diorang beli sendirilah, baru tahu bau dia macam mana. Kan? Kau ni kan. Beli. Jawab je kerja kau kan. Kau nak suruh orang beli macam mananya kalau diorang sendiri tak tahu produk tu baunya sebagaimana? Aku tak kerti lah. Contoh, orang tu nak beli perfume. Engkau spray macam tu, lepas tu kau suruh beli. Lepas tu ingredient dia apa? Bau dia apa? Mesti kau kena cakap apa benda yang ada kat dalam tu. Aku tu pakai je. Aku tak tahulah siapa yang ambil kau ni. Ambassador.